Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat buat semua. Apa khabar semua? Ta Chen Hao, Wanakam. How are you today? Great. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala dengan hari ini kita dapat berkumpul ya dalam majlis ilmu lah. Okey, sebab hari ini kita di sesi business preview di satu syarikat yang sangat-sangat hari ini luar biasa. Okey, dari segi pencapaian produk, dari segi pencapaian ejen-ejen kan. So hari ini kita berada di dalam satu platform yang sangat tepat di waktu ini. Okey, jadi first kali kita berikan tepukan dulu kepada diri masing-masing tuan-tuan. Ya, Alhamdulillah tahniah buat anda yang hadir hari ini. Okey, sebab kita tengok tiket pun hampir 80 tiket lah sebenarnya. So, itu satu pencapaian juga untuk warga Seremban lah. Okey, Negeri Sembilan especially. Jadi, saya Taqiyuddin Fazil sebagai MC anda pada petang ini. Okey, kita nak minta sebelum kita mula majlis kita lebih kurang dalam 1 jam ke 2 jam macam ni. Ambil masa sikit sebenarnya. Jadi, kita minta kerjasama anda. Kerjasama anda yang pertama sekali, okey, kita bukan majlis kerajaan. Tak ada nak formal-formal. InsyaAllah. Okay. Kita boleh silent kan. Kita minta kerjasama anda. Silentkan handphone anda. Jika ada hal penting, boleh jawab di luar lah. Okay. Tak nak ganggu speaker yang bercakap kat depan. Okay. Silentkan handphone. Tak payah off. Takut ada emergency call kan. Okay. Kemudian, minta juga kerjasama anda. Kalau ada kawan-kawan yang nak masuk tengah cari tengah cari hall ke kan, boleh keluar senyap, tak payah angkat tangan. Kita tak ada, kita bukan dalam sekolah kan nak angkat tangan yang minta nak minta izin cikgu, tak ada. Baik, yang seterusnya kita minta kerjasama anda, minta tolong support kita, syarikat kita kan. Okey, kita minta penuhkan di tengah dulu, boleh? Kita nak biar tak ada lopong-lopong kat depan ni. Belakang tak apa. Sebab memang akan hadir, cuma nak minta kerjasama yang mana yang duduk tepi-tepi ni, minta penuh kat depan ni, dekat bahagian ruang tengah ni. Minta kerjasama. Terima kasih kepada yang bekerjasama. Okay, kita penuh dulu di depan ni supaya speaker dapat fokus dekat mana angle yang betul lah. Okay, sebab mungkin dia nanti speaker last kali nak guna nak guna whiteboard ke apa, senang. Dia nak fokus dekat mana angle yang betul. Okay, terima kasih. Okay, baik. Jadi seterusnya kita nak tanyalah. Okay, sebab apa ini saya rasa dalam dah kali ketiga kan kita buat event di Seremban ini. So saya tahu memang sambutan untuk warga Seremban, orang Negeri Sembilan memang sangat sporting, memang luar biasa. Okey, bila kita buat di HQ pun orang Seremban dan Negeri Sembilan juga yang datang penuhkan dewan di HQ. Okey, tahniah buat anda sekali lagi. Terima kasih kerana beri sokongan kepada syarikat Volten. Okey, dan pada petang ini kita ada 3 speaker, okey, yang mana kita jemput mereka hari ini memang sangat luar biasa, memang antara usahawan yang berpengalaman sebenarnya dalam industri ini. Okey, industri ini mereka berpengalaman dah sebenarnya. Okey, cuma mereka pilih syarikat Volten kerana mereka tahu syarikat ini buat masa ini memang sangat-sangat beri orang kata apa? Satu ideologi yang bagus lah. Okey, menggunakan platform net commerce kan. Yang biasanya mereka mungkin sebelum ni buat multi level kan, direct selling kan. So mungkin kaedah-kaedah lama. Tetapi mereka pilihnya syarikat Volten ini dengan ideologi plan yang bagus, iaitu plan net commerce tu. Okey. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, speaker yang pertama kita jemput adalah anak tempatan Seremban sendiri. Okey. Memang seorang achiever, bukan setakat dari segi pencapaian reward point sahaja, iaitu yang telah berjaya redeem hampir lebih 100,000 pendapatan dalam reward point. Okay, so beliau juga dalam EPL. Kita ada syarikat ada tawarkan iaitu plan EPL, Entrepreneur Performance Level. Okay, dia mengenal pasti tahap pencapaian ejen-ejen. Bila dia join syarikat ni, kita boleh check, kita boleh tengok prestasi kita punya performance kita dalam bisnes ni. Okay, so itu kita panggil Entrepreneur Performance Level. So beliau juga seorang achiever platinum dalam buat syarikat ini. Okay, dan juga kita jemput warga Johor. Okay, iaitu leader beliau Tuan Anwar Khan. Kita berikan tepukan kepada Tuan Rosli, Tuan Anwar Khan, dan juga kita jemput juga sifu mereka, cikgu mereka dalam syarikat ini. Ya, dari Perak tuan-tuan, datang untuk semata-mata anda insya-Allah. Okey, beliau juga sudi untuk kongsi dengan kita untuk slot marketing plan dan juga closing. Okey, bagaimana beliau buat duit hari-hari dengan tanpa beliau keluar rumah pun. So macam mana beliau gunakan strategi beliau. Kalau anda tengok di TikTok kan, ataupun di Zoom, ataupun di mana-mana platform beliau buat live, mesti ada follower. So 3 speaker ni akan bersama dengan anda insya-Allah. Baik, terima kasih.
So, tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama kita berikan sokongan, tepukan gemuruh kepada speaker yang pertama kita, iaitu Tuan Rosli Osman. Silakan Tuan Rosli. Terima kasih. Ini tolak. Ya, next. Okey, terima kasih. Jom jaga tahapan.